Dia ni jujur aku cakap, kalau dia keluar daripada AI, umpama macam walaupun dia seorang keluar daripada AI, tapi umpama 10 orang yang keluar daripada AI, kesunyian dia datanglah yang baru tapi takkan sama. So Kanda lagi satu, dia seorang yang suka tolong orang juga. Dia banyak buat kebaikan, tapi korang tak nampak pun. Apa yang aku suka pasal dia bukannya jenis cakap kosong. Lagi satu, dia tak pernah cakap tak dekat aku dengan Alif. Walaupun contoh Kanda ni, okey kakak, okey abeh, dia paling hormat abeh. Walaupun dalam konten nampak macam mulut dia gini, tapi belakang tu dia hormat gila. Daripada dulu, daripada zaman Kanda dan sampailah zaman hujan sekarang, musim panas sekarang, tak pernah lagi talent-talent spend duit beribu macam ni untuk diri akak. Kanda orang yang pertama.